terpakai ikut seperti yang saya sebut tadi, akta kesalahan pilihan raya. Ini terpakai. Penggunaan aset kerajaan itu pulang. Kita dah putuskan di sini. Umpamanya Perdana Menteri kalau pergi ke kawasan masa pilihan raya, apakah dia pakai kenderaan sendiri atau kenderaan rasmi? Apakah dia gunakan pasukan keselamatan pengawal kerajaan atau tidak? Itu telah diputuskan dalam mesyuarat oleh kerajaan sebelum ini. Kerana tidak difikirkan wajar untuk seorang Perdana Menteri, tak kira siapapun, untuk pergi sebagai tanpa kawalan ataupun kenderaan rasmi untuk keselamatan. Ini diputuskan sebelum saya lagi, daripada awal, dan disahkan lagi pada tahun sementara kalau ada rundingan semasa Bera menjadi Perdana Menteri. Jadi saya ingat perkara itu jelas. Sama juga Menteri Besar, tetapi dia mesti ingat dia itu adalah interim, ya. Dia bukan maknanya caretaker, dan caretaker itu tidak boleh buat pengumuman dasar, tidak boleh buat keputusan-keputusan dasar, terutama yang ada implikasi kewangan. Kalau ada pelanggaran, saya dah dengar sendiri daripada SPR, tindakan tetap diambil. Jadi peringatan itu terpakai. Soal persekutuan, peringkat persekutuan, selagi dia seorang ahli parlimen itu mendukung hasrat kerajaan perpaduan, maka garis panduannya sama. Kalau dia memilih untuk tidak, itu soal lain. Soal putusan kerajaan negeri itu terpakai di peringkat negeri masing-masing. Seperti mana kerajaan Johor tidak meluluskan peruntukan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan, kerajaan Negeri Sembilan mengambil sikap yang sama. Itu putusan kerajaan negeri. Saya tidak bantah pun keputusan kerajaan negeri Johor, walaupun secara rasminya parti induk mereka masih dalam kerajaan perpaduan, dan terima kasih kerana kerajaan perpaduan diminta kekal sehingga akhir penggal. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Silakan Ketua Pembangkang. Terima kasih Tuan Ketua. Saya meneliti atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Tambun, terutamanya tentang pemberian atau majlis-majlis yang akan dilakukan dalam musim pilihan raya. Soalan saya adalah kerana Felda sebagai contoh adalah merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang diuruskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun sendiri. Peneroka Felda menunggu-nunggu akan sambutan hari Felda di Keluang sebagai contoh. Peneroka Felda di Johor. Kemudian tiba-tiba dalam 2-3 hari sebelum majlis dianjurkan, dapat surat mengatakan harus dibatalkan. Pada saya, peneroka ni mereka menunggu untuk mendapat sesuatu yang berharga, contohnya geran tanah. Apalah sebab benda-benda yang politik, isu politik itu menyebabkan terbatalnya majlis itu? Ini soalan saya. Apakah benar? Kerana ini telah pun dimainkan dalam sosial media. Menunjukkan bahawa jawatan Perdana Menteri ini ada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Kedua-duanya sepatutnya boleh duduk sepakat dan benarkan Felda Keluang meneruskan sambutan peneroka Felda di Keluang. Ini soalan saya, minta Yang Berhormat Tambun jelaskan apa isu yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Dia sekurang-kurangnya berakhir dengan larut dengan soalan, bukan dengan tuduhan. Ya, awal-awal kata dibatalkan. Yang batalkan siapa? Di mana dibatalkan? Ya, ini bukan semasa larut dulu dia, kalau masa kempen pilihan raya ganas sekali. Saya tidak meriakan arahan. Arahannya tidak boleh ada acara menggunakan tentera kerajaan, ya, untuk semasa kempen pilihan raya. Itu ajaran bagi ke semua. Ya. Jadi dalam soal hari peneroka tidak dilarang. Kerajaan negeri nak pergi bagi geran tanah itu hal dia.
Walaupun dia tahu tentang peraturan pilihan raya, bukan larangan. Tapi untuk gunakan jentera Felda untuk berkempen, tidak boleh. Period. With Agoda in your hands, your next trip is easy and affordable. Don't Jadi tidak ada tomahan itu yang berlaku dan tidak dibangkitkan oleh TPM pada saya. Yang bangkit hanya Larut. Bagi pihak siapa saya tidak tahu. Jadi yang itu yang dikaitkan di peluang. Bagi pihak peneroka Felda, Ya. Yang Berhormat. Peneroka Felda ada hubungan, saya tidak. Dia tahu tidak ada. Malah semasa saya kita beri bayaran ganti 1 bilion ringgit satu bulan kepada peneroka Felda untuk menyelamatkan mereka. Sekarang yang dibuat sebelum ini. Ya. Felda yang untungnya besar semasa Raja Alias memegang, dimusnahkan kerana pengurusan yang merusakkan, dan sekarang kita pulihkan, kita yang tampung. Dan saya bagi perhatian, banyak hal-hal yang baru kita beri, umpamanya kawasan Felda, dialysis center, setiap kawasan, semua jentera kerajaan federal masuk kawasan Felda untuk bantu sekolah dan sebagainya yang sebelumnya tidak lakukan kerana kawasan Felda itu tertutup, terkepung dari projek-projek pembangunan desa keseluruhannya. Jadi saya dengan TPM 1 mengambil keputusan untuk memberikan kemudahan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Speaker, saya rasa kurang tepat jawapan ni. Jadi itu yang saya jelaskan supaya tidak ada kekeliruan dalam hal itu. Ada yang mengatakan bahawa program itu dibatalkan, itu program keputusan negeri. Ya, cuma saya tegaskan di sini untuk guna semasa kempen menggunakan jentera kerajaan persekutuan kempen untuk negeri, saya tidak diizinkan. Ya, tetapi untuk tidak ada halangan sama sekali untuk seorang menteri besar masuk ke kawasan Felda buat program dia sendiri. Tidak ada. Terima kasih.